Marvelous, marvelous. Assalamualaikum. Hari ni abang mu nak buat ayam masak Thai. Luncur. 4 biji bawang merah. 6 ulas bawang putih. 1 ketul kunyit hidup. 8 tangkai cili padi. 5 tangkai cili merah. 3 batai serat. Daun 5 purut. Separuh biji bawang Holland. Dan yang paling penting sekali, kita kena ada air. Gaul air dengan sedikit kunyit dan garam. Panaskan minyak. Goreng air separuh masak. Blend halus bawang putih, bawang merah, kunyit, cili padi dengan cili merah. Masuk serai. Masuk behel kisar halus. Masuk sedikit air. Tumis sehingga pecah minyak. Masuk daun 5 purut. Masuk air. Sudu besar sos cili. Sos tiram. Sedikit air. Kejap untuk pastikan air betul-betul masuk. Lagi air. Sedikit gula Melaka. Garam. Masuk bawang Holland. Kita perah dengan perahan asam 5. Siap kita punya ayam masak Thai. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.